Kenapa tu? Talapia kejap lagi mak. Okey, baik. Terima kasih. Wow. Sekali-sekala jadi orang kaya ni macam muka nak kena belagak sikit lagi. Bos kau orang kaya ke? Super kaya tengok kita makan dekat mana sekarang ni. Walaupun laut dia terong. Kita berada di rumah hutan bonda Rosita, gang. Wah, sama terus. Yes. So tak bercakap, gang. This is Gudang Boyjan berada di rumah bonda, gang. Tak plan langsung. Sebenarnya Boyjan ada urusan dekat sini, ada team. Rasa macam nak pergi sewa tempat macam biasa lah. Tapi macam dah sampai sini, alang-alang memang kita teringin nak jumpa bonda Rosita ataupun rumahnya. So hari ni sampailah. Dah sila makan. Nikmati kawan penat memasak malam ke Boleh? pagi. Sila. Ui, selamat tengok makan, geng. Sama. Oh, Aku Adris. okey, apa rasa makan dekat rumah hutan Bonda Rosita, bos? Rich. Rich. Wow. Wow. Amazing. Wow. Well, Rich. rich. What's your name? Bayangkan terung ni pun kita rasa rich. Wish. Macam mana? Enak. Enak. Bos lapar ke bos? Sambal mak-mak. Kenapa bos macam kelaparan? Daging salai. Tanya perut sendiri. Oh ni. Ha, daging dia rasa-rasa. Ha. Abang berapa tu abang? Dia kena topping. Oh, topping. Daging salai. Rumah hutan bonda. Asap dia rasa. Kita makan kat gudang sekali je bos malam. Ini dah. Tapi ini kalau lapar kan? Terung. Sebab ni kita alang-alang keluar jajan. Outstation. Ni kira outstation nanti. Sedap. Tak tak. Okey. Memang sedap. Sumpah. Memang sedap. So kalau teka orang lain-lain lah. Sebab biasa kita orang masak sendiri. Ha-ha. So bentuk dia, rasa dia apa pun sedap aja. Betul. Lagi kan kena makanan macam ni. Betul. Oh, sedap, geng. Ayam balado, terung, sambal. Terung ni sedap je. Terung dia sedap. Makan kosong pun sedap. Ayam goreng dengan daging salai. Kita nak ayam goreng. Apa saya makan? Korang must try. Kena datang sini. Kita orang belum jalan lagi masuk. Kita orang baru dekat pintu depan. Tak. Makan dulu sebab dah berjalan dari pagi. Dari pagi subuh, sebelum subuh dah gerak. Ya, Ini baru kita orang makan. Ikan bakar makan sama. Makanan pertama. Ni kat